أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who granted us this opportunity to gather for the Quran and Sunnah 5, Semester 2, 2025-2026. My name is Jama Hassan Abdul Wahid and I will be your EMCE for this session. On behalf of the committee members, I would like to extend a very warm welcome to all of you. Let us begin our program with Al-Kitab Al-Fatiha. Inshallah, today's session entitled دراسات في التجويد والقراءات will be monitored by Brother Ahmed Faris, fourth year undergraduate student of Quran and Sunnah studies. Without further ado, I would like to call upon our honorable mentor, Brother Ahmed Faris, to start the lecture. With all due respect, please welcome, brother. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أما بعد. صوتي مسموع لديكم؟ مسموع؟ واضح؟ اوكي. انتظر قليلا. أبدأ. طيب إن شاء الله سأعتذر لكم للتأخير ini. إن شاء الله I will teach you inshallah this subject inshallah, and I will deliver my lecture in bahasa Melayu inshallah. Okay. Well, mungkin I will change a little bit into English, a little bit, and in Arabic a little bit inshallah. طيب saya tak buka kamera lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan beberapa slide yang diberikan pada saya. Saya nak bagi gambaran jelas يعني صورة واضحة لهذه المادة. Okay. هذه المادة, okay, subjek ni dia adalah pengenalan al-madkhal. Okay, nama pun al-madkhal, iaitu kita nak memperkenalkan terhadap ilmu tajwid, okay, dan juga pengenalan sedikit berkenaan dengan ilmu qiraat. Okay. Kalau لو أنتم تقرؤون السلايدات أو التقديمات الذين تقدمون لكم في فصول الماضية. Ada banyak kita kata perkara-perkara yang kita bincangkan dalam slide tu. Di mana slide-nya? Sekejap Okey. Huna ini slide تتكلم عن تاريخ علم التجويد، تاريخ علم القراءات، وما هو يعني وما هي العلاقة بين علم التجويد وعلم القراءات ثم هذا. Okay. في هذه
hadhihi as-slaizat atau hadhihi at-taqdimat, okey, kita tengok, okey, ada diceritakan tentang a'immatul qura. Okey, bercerita tentang a'immatul qura. A'immatul qura 10 lah. Okey, bermula pada Imam Nafi' sehinggalah yang last sekali Imam Khalaf Al-Ashir. Okey, kita juga belajar berkenaan dengan saya lupa dah. Ruwatul Qira. Ruwatul Qurra. Okey, Ruwatul Qurra tu ada 20. Sebab setiap satu daripada imam dia ada 2 perawi. Okey. 2 perawi itu boleh juga dirujuk sebagai 2 anak murid. 2 anak murid kepada imam tu. Okey. 2 anak murid terhadap imam tersebut. Maka adalah 2 yang paling popular lah kita kata. Okey. Bukanlah anak murid pada imam tu ada 2 orang saja, tetapi 2 ini dipilih kerana mereka mungkinlah ada berkongsi dari sudut berkongsi dari sudut farsh kalimat dan sebagainya lah. Nanti kita akan bincang. Okay. So, saya tak ada, saya just rujuk slide yang diberikan sahaja. Okay. Diberikan kepada saya. Tapi saya ada slide yang lain. Okay. Slide yang antum yang diberikan tu memang ada yang bagus juga. Okay. Saya pun sempat baca sedikit. Ada yang memang sangat lengkap. Okay. Nanti kita akan cerita. Kemudian. Izinkan saya untuk sharekan sedikit slide. Beberapa slide yang saya ada ni. Sekejap saya kena buka di sini. Okay, clear tak suara saya? Sebab saya change the device. So, saya takut suara tak berapa nak clear. Okay, sauti masmu'. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hilang. Di mana slide saya? Yang ini slide yang saya dah filter sebenarnya. Yang saya dah Allahu Akbar. Nampak Okay. Ini slide yang daripada beberapa beberapa kelas yang sebelum ni. Okay. Yang ni saya tak jumpa dalam yang diberikan, tapi tak apa. Yang ni just macam pengenalan saja terhadap mushaf. Okay. At-ta'rif atau al-madkhal ila al-mushaf. Okay. Sebab mushaf ni kita kena faham yang kita faham sekarang ni adalah mushaf Utsmani. Okay. Mushaf Utsmani tu merujuk pada mushaf yang kita ada sekarang ni lah. Okay. Nama mushaf itu. Maka Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, okay, zamannya ditulis dengan okay, ditulis dengan bentuk yang sebegini. Okay. Kalau kita sendiri pun kita takkan mampu untuk baca. Okay. Melainkan kalau kita ada belajar tentang penulisan ataupun khat dalam qiraat tu ataupun dalam Quran tu. Okey. Yang ni seingat saya dalam surah Al-A'raf kata saya. Saya lupa dah. Okey. Yang kita boleh kenal ini mungkin Allah, ini mungkin qalila, ini mungkin qalilan. Okey. Dan adalah yang perkataan-perkataan lain yang mungkin kita pun takkan mampu untuk membacanya. Okey. Ataupun mungkin kita tak faham, melainkan kita belajar.
penulisan ini. Okay. Ini Al-Quran sebelum daripada dibariskan dan juga dititikkan. Diletakkan titik lah pada huruf-huruf tu. Kemudian kita pergi kepada ini saya tak pergilah. Okay. Kemudian lepas daripada zaman ni, okay, muncul zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, okay, mula form, okay, mula untuk membentukkan huruf-huruf. Bukan huruf lah sebenarnya, dia sebenarnya membentukkan bentuk-bentuk dalam huruf-huruf tu lah. Okay. Tetapi tidak diletakkan titik. Okay. Tidak diletakkan titik. Hanya diletakkan baris, tetapi baris itu dikenali dengan titik. Kalau nampak kat sini ada titik-titik merah ni, okay, nak kenal dia, okay, ada dia punya note kat sini lah. Okay, kalau fathah, titik satu atas huruf. Kalau kasrah, titik satu bawah huruf. Macam tu, contoh. Okay. Ini zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Okay. Lepas tu, mai pula zaman Khalil Ahmad Farahidi. Okay. Mai pula zaman dia meletakkan baris pada setiap huruf. Tetapi masih lagi tidak ada titik pada huruf tersebut. Okay. Hanya ada baris sahaja. Okay. Dan hanya pada baris sahaja. Kemudian datang selepas daripada zaman tu, zaman Al-Farahidi, okay, zaman Nasir bin Asim, Yahya bin Amr, okay, datang pula seperti yang kita lihat sekarang ini. Sampailah sekarang kita tengok. Okay. Maka bila kita lihat mushaf, macam mana nak tahu mushaf tu dari sudut bacaannya sahih atau tidak, antum kena ingat tiga benda. Saya buka ada one slide. Okey. Yang ini saya skip sini. Mana dah? Ni. Okey. Antum hafal matan ni. Okey, antum hafal dan antum faham matan ni, ini matan Jazari. Ini sebahagian daripada matan Jazari. Fakullama wafaqa wajha nahwi kana birrasmi ihtimalan yahwi sahha isnadan huwal Quran wa hadhihi thalathatul arkan. Okey, setiap apa yang menepati wajah-wajah ataupun bentuk-bentuk nahu, okey, kana lirrasmi ihtimalan yahwi, dari sudut penulisan walaupun dia ihtimalan. Okey. Dan juga sahnya isnad. Okey, sahnya isnad itu apa maksudnya? Sanad itu wajib mutawatir. Okey. Bila makna kata wajib mutawatir, dia tidak boleh jadi ahad lah. Kalau kita belajar hadis, okey, mutawatir ni kita kata macam satu chain ataupun satu rantaian. Okey. Fi silsilatun wahidah. Okey. Dia ada perawi ataupun kita kata orang yang menyampaikan itu ramai dalam satu tabaqah ataupun kita panggil satu generasi. Okay. Dia ada ramai perawi, ramai yang meriwayatkannya. Kalau dalam ilmu hadis lah, boleh apply juga dalam ni, benda yang sama saja. Okay. Itu maksud sahha isnadan huwal Quran. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan wajhun nahwi? Wajhun nahwi kat situ, saya buka lagi tu slide. Saya ada jumpa satu penerangan yang quite bagus. Okay. Sangat-sangat membantu untuk saya fahamkan juga, okay, berkenaan dengan kenapa kalaulah kita kata salah satu daripada rukun nak jadikan qiraat ataupun bacaan itu sahih itu, kalaulah salah satu rukun itu dia tidak menepati, okay, ataupun salah satu rukun tu mungkin rosak, okay, atau mungkin dia tidak tepati rukun tersebut, maka dia akan automatically menjadi qiraat syaz. Okay, contoh mungkin dari sudut isnad sahih, dari sudut bahasa Arabnya sahih atau pada sudut nahwu lah, samalah. Okay, tapi dari sudut rasam pula, dari sudut penulisan dia pula ada problem, ada masalah, maka dia akan menjadi qiraat syazah, qiraat yang cacat. Macam tu. Walau annahu fis sab'ah. Bila kata lau annahu fis sab'ah, walaupun ada di dalam 7 qiraat, okey, sama ada dalam sab'ah ahru ataupun dalam sab'ah qiraat, dia akan jadi qiraat syazah.
Dia macam tu. Okay. Ini baru permulaan Ini baru permulaan. Saya terangkan ni saja dahulu. Okay. Saya mungkin dalam banyak-banyak slide ni saya akan sikit-sikit saja. Okay. Sebabkan saya bagi tahu awal, di dalam peperiksaan, dalam final exam, okay, dia takkan tanya pun berkenaan dengan usul qiraat ke. Kalau ditanya pun mungkin dia akan tanya usul qiraat Hafs an Asim saja. Sebab itu yang memang popular lah dalam kalangan kita dan juga memang popular dalam soalan exam. Dia akan tanya tu je. Okay. Dia takkan tanya qiraat Warash ke, takkan tanya. Dia takkan tanya. InsyaAllah. Okay. Saya janji. Okay. Dia takkan tanya. Kemudian ni anwa'ul qiraat lah. Okay. Ada mutawatir, masyhur, ada ahad dan sebagainya. Okay. Dan perbincangan di dalam qiraat sebenarnya dia bermula di sini. Perbincangan dalam qiraat, dalam qiraat ataupun bacaan-bacaan yang berlainan ni, dia bermula di sini. Okay. Kerana apa? Di dalam qiraat 7 ataupun dia kata qiraat sabah. Ada orang kata qiraat sabah ni dia sama je dengan ahrus sabah. Okay. Sedangkan ini adalah khilaf. Tapi pada saya, pada hemat saya, okay, qiraat 7 dengan ahrus sabah adalah dua tajuk yang berlainan. Dia tidak sama. Kerana ahrus sabah dia berkaitan dengan bahasa. Sedangkan qiraat dia berkaitan dengan macam mana kita sebut lafaz ataupun perkataan huruf dalam Al-Quran, perkataan di dalam Al-Quran. Okay. Kita kena ingat dalam qiraat, okay, qiraat mengajar kepada kita bagaimana nak sebut perkataan. Sedangkan dalam ahrus sabah mengajarkan kita kepada bahasa yang berlainan. Okay. Contohnya ada dalam slide ni. Kalau kita tengok, ada 5 pendapat tapi saya tak pergi 5 lah. Saya pergi mungkin 2 atau 3 saja. Okay. Pandangan pertama kata, okay, sab'un lughat min lughatil Arab al-mashhura fi kalimatin wahidah. Fi kalimatin wahidah huna sab'un lughat. Okay. Masalan fi kalimah halumma ta'al aqbil ilayya yang antum tengok dalam slide ni, okay, dia membawa pada satu makna yang sama sahaja. Okay. Tapi dari sudut lafaz berlainan. Okay. Makna sama. Dan dia tidak tanaqud, dia tidak bertentangan satu sama lain. Kerana ketujuh-tujuh perkataan itu membawa satu makna yang sama sahaja. Iaitu talabul iqbal. Okay. Ada pun pandangan yang kedua kata sab'un lughat kat situ ada ahrus sab'ah kat situ dia merujuk kepada sab'un lughatun mutafarriqatun fil Quran. Okey. 7 bahasa yang berlainan. Kita boleh katalah macam dialek ataupun lahjah, boleh kata. Okey. Boleh dikatakan sebegitulah. Okey. Kita ada bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy itu adalah bahasa yang kita guna di dalam Al-Quran, yang digunakan di dalam Al-Quran. Okay. Boleh baca sejarah pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Osman. Okay. Boleh baca ada satu riwayat yang sangat panjang berkenaan antara Sayyidina Osman dengan Sayyidina Hafsah. Okay. Diceritakan Sayyidina Osman pergi ambil mushaf tu daripada Sayyidina Hafsah. Kemudian dan sekali cerita dia, Sayyidina Osman suruh beberapa orang, seingat saya 3 orang, dalam riwayat tu dia sebut 3 orang untuk ditulis dalam satu bahasa saja. Sebab ketika itu di zaman Sayyidina Osman, okay, berlaku penyebaran Al-Quran daripada 7 bahasa yang berbeza, daripada qiraat yang berbeza. Waktu tu bukan qiraat, waktu tu ahruf yang berbeza. Okay. Ada yang guna bahasa Huzail, ada yang guna bahasa Hawazin, ada yang guna bahasa Saqif. Okey. Jadi semua 7 ni dia tersebar di beberapa negara-negara lain. Okey. Jadi bila berlaku pergaduhan, okey, ni kata kami yang paling betul, ni kata yang kami paling betul, kamu yang salah sebagainya, saling menyalahkan satu sama lain, berperang, akhirnya
Apa yang Sayyidina Osman buat, keputusannya adalah mengumpulkan semula Al-Quran ini, okay, dan kemudian dibakar, cerita dalam riwayat tu disebut dibakarlah Al-Quran yang dikumpulkan tu, kemudian ditulis dan juga dibukukan semula dalam satu bahasa saja, iaitu bahasa Quraisy. Okey. Itu antara kenapa Quran tu bukan diturunkan, sebenarnya ditulis semula dalam bahasa Quraisy. Walaupun memang dari sudut sejarahnya kita kata dia diturunkan dalam bahasa Quraisy lah, itu bahasa Arab yang sekarang. Okey. Dan juga boleh baca hadis yang ni, hadis berkenaan dengan Sayyidina Umar mendengar seorang sahabat membaca surah Al-Furqan dengan dengan cara yang berlainan. Dia pun tak pernah dengar. Sayyidina Umar pun tak pernah dengar apa. Apa benda dibaca ni kan. Dia bawa ke Rasulullah. Rasulullah minta ada sahabat yang namanya Hisham bin Hakim baca. Dan Nabi sebut hakadha unzilat. Macam ni diturunkan. Kemudian Sayyidina Umar pun baca juga. Diminta oleh Nabi untuk baca. Kemudian Nabi kata hakadha unzilat. Ini juga diturunkan. Dan sekali Nabi kata apa? Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan 7 ahruf. Dengan bahasa lain 7 bahasa. Faqra'u ma tayassara. Bacalah yang mudah bagi kamu. Sebab kita kena ingat orang Arab realitinya bukan semua boleh membaca dengan bahasa yang sama. Mungkin setengah negara di negara-negara Arab lain dia tak gunakan bahasa Quraisy, dia gunakan bahasa Huzail. Contoh macam tu. Maksudnya adalah kalau kita tengok orang Arab sendiri pun, idza tarawna, orang Arab sendiri pun mempunyai lahjah ataupun dialek yang berbeza. Dia ada dialek yang berbeza. Ada dialek Mesir, dialek Jordan, hunaka lahjah masalah Suria, hunaka lahjah Tunis, hunaka lahjah lahjah Sudan, lahjah Saudiyah misalnya. Semua ni berlainan. Itu. Adapun pandangan yang lain mengatakan dari sudut al-lughat al-arabiyah sajalah. Dan ada juga pandangan yang syaz ataupun pandangan yang pelik. Dia kata ada yang mengatakan sab'atu ahruf itu dia bukanlah 7 yang sebenar. Maksudnya nombor tu sekadar simbolik sahaja. Nombor tu hanya sekadar simbolik sahaja. Maksudnya dia nak bagi tahu pandangan dia kata sab'atu ahruf tu dia bukan semata-mata 7. Macam tu. Sedangkan kalau kita tengok sab'atu ahruf, bila Nabi sebut sab'atu ahruf memang sab'atu ahruf. Dia memang hakikat pada nombor tersebut iaitu 7. Sedangkan dalam qiraat kita ada 2, 1 7, 1 10. Ni yang masyhur lah. Yang masyhur. Macam tu. Saya tengok lagi ada slide lagi tak? Setakat ni antum faham tak? Yang saya terang ni. Saya takut antum semua macam kelabu je ha. Pun malam kat ni. Saya cuba terangkan dari sudut tiga syarat qiraat sahih tadi. Dan ini adalah penerangan yang sebenarnya agak bagus. Baik. Pertama, bila dia kata dari sudut bahasa ataupun kata fakullu ma wafaqa wajhin nahwi, dari sudut nahwu ataupun bahasa mudah dia dari sudut bahasa Arab, linguistik bahasa Arab. Contohnya kita ambil, kalau dalam contoh ni dia bawa surah An-Nisa ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sebenarnya dia ada tanda waqaf kat situ, tapi tak apalah. Wal arhama pada asalnya. Kalau kita wasal atau kita sambung bacaan,
idza wasalna fi hadhihi al-ayah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Okey. Qira'atul baqun, okey. Al-baqun yakni min nafi' ila apa ni, ila khalaf, okey, membaca dengan wal arhama. Okey. Kenapa barisnya fathah? Kerana dia kembali kepada wattaqullah kat situ. Dia ataf. Maka arham jadi ma'tuf kat situ. Okey. Tapi qiraat Hamzah, qiraat Imam Hamzah, dia baca dengan arhami. Bukan sebab dia jadi ataf, tak. Tapi nampak tak? Dia ataf kepada mana? Tasa'aluna bihi. Okay. Bila ada jar majrur, selepas daripada tu, dia mesti juga baris kasrah. Wal arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. Okay. Yang ni yang dimasukkan dengan tawafuq al-lughat al-arabiyyah walau biwajhi. Agak. Contoh lain. Antum yakni iqra'u wa iftatahu surah Ar-Ra'd. Okay. Surah Ar-Ra'd. Di surah Ar-Ra'd di ayat في آية ماذا؟ في آية 4. Okay. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. Baik. Dalam qiraat Warash, okay, qiraat Warash, kalau tak silap saya, okay, if I'm not mistaken, in qiraat Warash, dia baca dengan wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairu sinwanin. Dia baca zar'un dengan zar'in. Kenapa? Sebab ada perkataan min kat situ. Okay, ada huruf jar kat situ. Bila huruf jar, maka selepas daripada tu, okay, semua majrur kat situ, semua ni yang menjadi kasrah kat situ. Okay? Menjadi maksur kat situ. Tapi dalam qiraat kita, dalam mushaf yang kita tengok, wa zar'un wa nakhilun, dia ikut jannatun. Dia ikut perkataan i'rab dia akan follow perkataan qita'un mutajawiratu wa jannatun. Dia macam tu. Okey. Hakadha bermakna tawafuqul lughat al-arabiyyah walau biwajhin. Okey. Walaupun pada satu wajah, walaupun pada satu bentuk, okey, tetapi dia tidak memudaratkan makna, okey, kerana kalau kita i'rab pun ada logik jugalah kenapa dia baca zar'un, kenapa dia baca zar'in dan sebagainya. Okey. Hakadha ma'nahu tawafuqul lughat arabiyyah walau wajhi. Okey. Fasani huna tawafuqul qira'ah rasmun ahadul masahif al-uthmaniyah. Okey. Dari sudut rasamlah, dari sudut penulisan. Okey. Walaupun pada bentuk yang muhtamal, bentuk yang kita ada macam barangkalilah kemungkinan gitu. Okay. Muhtamal. Okay. Rasamat maliki, okay, kata maliki dalam surah Al-Fatihah tu biduni alif fi jami'il masahif. Okay. Sebab dalam kebanyakan mushaf yang kita lihat, okay, dalam mushaf di dunia ni kita lihat, okay, ditulis kataan maliki, okay, tanpa alif. Tetapi dalam bacaan, okay, kita ada dua, iaitu maliki dengan maliki. Macam tu. Dari sudut i'rab pun mungkin berbeza juga, maliki dengan maliki. Okay. Malik ni dia daripada fa'il sebenarnya. Okay. Penguasa. Kalau maliki menguasai. Lebih kurang makna macam tu lah. Okay. Kalau saya salah tolong betulkan. Iza akhta tu yakni sahih. Okay.
فمن قرأ مالك يوم الدين بدون ألف فهو موافق للرسم تحقيقا ومن قرأ مالك فهو موافق تقديرا بحسب هذه الألف من الخط اختصارا. Okay, itu mudahkan sajalah. Dan yang ketiga, okay, tanqulu bitawatur au yasihu isnadan ala khilafin. Ini macam yang saya cerita tadilah, okay, pasal mutawatir itu. Dia mestilah sanad itu muttasilan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang 10 kiraat ni yang kita tengok kejap lagi ni, semuanya sanadnya, okey, kullu hadhihi asanid, okey, muttasilan ila ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakada tara. Okey. Kita tengok slide lain sekejap. Soalan exam kalau saya mau ingat. Soalan exam kalau macam contoh berkaitan dengan A'immatul Qurra contohnya. Ataupun berkaitan dengan Ruwatul Qira'at, dia takkan tanya tentang biografi mereka. Tapi mungkin dia akan tanya berkaitan dengan apakah sumbangan. Ataupun mahwa yakni apa faedah yang kamu dapat ketika kamu mengenali terhadap A'immatul Qurra ataupun Ruwatul Qurra. Soalan mungkin dia akan tanya macam tu je lah. Dia tak akan tanya pasal nama ke apa ke, siapa guru dia. Dia tak akan tanya. Okay? Biasa dia akan tanya apa mungkin faedah yang kamu dapat, ma istafad. Okay? Madza yustafad, okay, minhum. Hakada. So far, fahimtum? Fahimtum keda? Baik. Okay. Okay, ini susunan qiraat 10. Okay. Hakada. Okay. Awala al-Imam Nafi' Ibnu Katsir al-Makki. Ibnu Katsir al-Makki laisa Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Okay. Sebab Ibnu Katsir kat sini ada dua, okay, yang kita tahu. First, Ibnu Katsir al-Makki wa huwa al-Imamul Qurra, okay, Imamul Qiraat. Jangan tertukar dengan Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Okay. Ibnu Katsir ad-Dimashqi wa muallif kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun al-mashhur bi Tafsir Ibnu Katsir. Jangan tertukar. Okey. Sebab ada orang yang dia tertukar, dia confuse Ibnu Katsir ad-Dimashqi dengan Ibnu Katsir al-Makki. Okey. So jangan tertukar. Pasti. Okey. Dalam ilmu qiraat, okey, dalam bidang qiraat kalau jumpa nama Ibnu Katsir, okey, kita kena ingat bahawa itu adalah Ibnu Katsir al-Makki, laisa Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Okay. Kerana ini adalah dua orang yang berbeza. Okay. Dan hidup pun di zaman yang berbeza. Jauh sekali bezanya. Okay. Ibnu Katsir al-Makki ni hidup zaman sekitar saya tak ingat dia punya timeline kehidupan dia. Tapi hidup di zaman sekitar zaman salaf. Zaman salaf. Lebih kurang dalam 100, 200, saya tak ingat exactly number. Tapi Ibnu Katsir ad-Dimashqi, okay, hidup di zaman 700 lebih. Jauh beza tu. Kemudian kita ada Abu Amru. Kemudian kita ada Ibnu Amir, Abu Amru ad-Dimashqi kata saya. Kemudian Ibnu Amir Asy-Syami. Kemudian Imam Asim, bahwa imamuna, okay, menjadi rujukan utama kita juga. Terutama dalam dalam riwayat Hafs an Asim. Okay. Kemudian Imam Hamzah Az-Zayyad, kemudian Ali Al-Kisai, kemudian Abu Ja'far Al-Madani, kemudian Ya'qub Al-Hadrami, dan sekali Khalaf Al-Ashir. Khalaf juga, okay, yang menariknya, okay, beliau adalah
anak murid kepada Hamzah. Macam ni kan? Hamzah ada anak muridnya nama Khalaf. Okay? Khalaf dan Khalad lah. Dan Khalaf juga menjadi Imam Qurra. Imam Qurra yang 10. Ini yang kita belajar. Yang famous, yang basicnya kalau tak salah saya ada 7 saja. Sampai Ali Al-Kisai saja. Okay? Yang tinggi ni Maha Salasa Al-Mutamammah. Okay. Baik. Ada 3. Okay, dah tak ada. Okay. Saya go kepada mungkin ya, ingat. Berkaitan dengan berkaitan antara contohnya macam apa kaitan ilmu isnad dan juga ilmu qiraat. Apa kaitannya ilmu tartil dengan ilmu qiraat, contoh. Apa kaitan ilmu waqaf ibtidak dengan qiraat. Okay. Sebenarnya contoh saya ambil dalam tajuk berkenaan dengan ilmu waqaf ibtidak sebenarnya. Saya tak tunjuk slide sebab saya tak ada kot slide tu. Tak apa. Sebenarnya ilmu waqaf ibtidak ni, kalau kita baca dalam kitab Ghayatul Murid fi ilmi tajwid, okay, hadha al-kitab, okay, masyhur ladaina, okay, famous dalam kita sebab kita belajar kitab ni, okay, dalam subjek apa nama, advanced tilawah. Okay. Siapa yang dah ambil mungkin antum boleh ingat balik lah apa yang saya kata ni. Yang tak ambil lagi tak apa, okay, saya terangkan sikit saja berkenaan dengan ilmu waqaf ibtidak ni. Kenapa? Kalau kita rujuk kepada ta'rif warattilil Qur'ana tartila, okey, kata Sayyidina Ali, okey, warattilil Qur'ana tartila. Ma makna tartil? At-tartil huna bermakna tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Okey, ma makna tajwidul huruf? Yani yuhassinu atau naqul, kita kata memperelokkan bacaan, memperelokkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Okay. Dengan erti kata lain, okay, bi kalimatin yakni sahl, bi kalimatin sahla, okay, naqul, kita kata kita wajib menunaikan setiap hak pada huruf tersebut. Contohnya kalau huruf mim, sebutlah huruf mim dengan makhraj yang betul. Kalau dia huruf ain, sebut dengan huruf ain, bukan dengan sebut huruf alif. Bukan dengan sebut huruf hamzah. Kalau huruf zai, sebut dengan zai, jangan sebut dengan za. Beza zal, zai, za. Okay? Beza sangat. Saya jumpa banyak orang yang tak lancar 3 huruf. Okey, banyak yang tak lancar terhadap 3 huruf ni. Dan tak reti pun beza antara, ada juga yang sampai tahap dia orang tak reti membezakan antara huruf zal, zai dan za. Okey. Macam tu. Sama juga macam huruf sad dengan huruf sin. Okey. La budda tafarruq bainahuma. Okey. Sebab itu ilmu qiraat, ilmu waqaf, ilmu tajwid itu pun salah satu cabang yang sangat penting juga dalam ulumul Quran. Okay? Dan satu lagi Sayyidina Ali kata wa ma'rifatul wuquf. Bila kata ma'rifatul wuquf, mengenali kat mana nak berhenti, kat mana nak mula. Tanda dalam Quran, alamatul waqaf fil Qurani la yakfi. Okay? Dia tak cukup. Okay? La budda min yakni kita kena juga menguasai bahasa Arab secara asas. Sebab kita tak boleh main berhenti je. Contohnya dalam surah Al-Fatihah sendiri, saya bagi contoh. Kita baca macam biasa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau saya berhenti, Alhamdulillah, okay, boleh, tapi di sisi hukum waqaf ibtidak, dia jadi makruh. Sebab tak lengkap makna. Okey? Dia macam tu.
Kalau saya berhenti, alhamdulillah, lepas tu saya sambung, lillahi rabbil alamin, tak boleh juga. Okay? Tak boleh. Kerana dia tidak lengkap makna satu hal. Yang kedua, kita berhenti kat tempat yang tak sepatutnya. Contoh lain, saya bagi. Saya banyak bagi contoh je dalam sesi saya ni, disebabkan kita nak kalau sekadar teori, kita takkan nampak. Mungkin kita macam, apa benda ni, kita macam blur. But if we practice, if we go into the practical session, okay, baru kita nampak, okay, baru kita faham apa teori yang kita belajar. Contoh lain dalam waqa'i ibtida', buka surah Al-Insan, okay, ayat last sekali dalam surah Al-Insan, okay, iaitu ayat apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'azaban alima. Okey. Tengok mana ayat tu. Kalau boleh copy paste makna surah Al-Insan tu, ayat 31 tu, ayat last sekali. Apa makna dia? Okey. Makna dia kalau tak salah saya, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Okey. Dan dimasukkanlah ke dalam syurga. Okey. Fi rahmat apa mana dia? Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan sesiapa yang dikehendakinya, okay, ke dalam rahmat. Yang ni dalam tafsir disebut dalam syurga lah. Dia ada. Yang ni masuk dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah, kita kata. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita tengok seterusnya, wadh-dhalimin, dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terberi sakit. Kita biasa dengan berhenti begitu. Okay. Kalau yang tak boleh macam mana? Kalau yang tak boleh berhenti macam mana? Contoh. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'azaban alima. Itu dah menyalahi undang-undang ataupun kita kata menyalahi hukum makna Al-Quran, terutama dalam waqa'i tidak. Okay? Kerana dia lagi maksud. Okay? Sebab yang masuk syurga hanya orang mukmin saja. Kalau kita baca, okay, berhenti dekat az-zalim waz-zalimin, dia akan lagi makna kita kata yang masuk syurga bukan sekadar orang yang mukmin, tapi orang zalim pun masuk syurga. Okay? Astaghfirullah al-azim. Okay? Na'udzubillah. Kita tak nak baca sebegitu. Okay? Orang zalim masuk syurga. Tak sepatutnya. Yang zalim kat sini maksudnya orang yang syirik, okay? Orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia. Maknanya ilmu waqaf ibtida' ni juga penting. Nak lagi kita, okay, nahnu min qismil Qur'ani was sunnah. Nahnu, okay, tullabul Qur'ani was sunnah. Alaikum, okay, mesti, okay, la budda alaikum, okay, yani an tudqina fi ilm al-waqaf wal ibtida'. Okay, mesti mahir dalam waqaf ibtida'. Kat mana nak mula, kat mana nak berhenti. Kalau berhenti kat perkataan ni, adakah patut kita sambung ataupun kita patah balik pada perkataan yang sepatutnya. Ya, okay, na'am. Huna, okay, kita ada alamatul waqaf. Kita ada waqaf lazim, kita ada waqaf tam, kita ada waqaf jaiz, kita ada waqaf mana? Ada dua waqaf titik tu kan, titik 3 tu. Kemudian kita ada waqaf qabih, waqaf yang tak boleh kita berhenti. Kita ada waqaf wasal, okay, kita ada waqaf yang apa? Qalam tu kan, yang elok berhenti, kalau nak sambung tak apa. Okay. Ada waqaf yang elok sambung, nak berhenti pun tak apa. Ya, kita ada tanda tu. Okay. Tanda-tanda di dalam Al-Quran tersebut. Tetapi realiti dia, kalau kita belajar Al-Quran tu sendiri dari sudut bahasa Arabnya sahaja, dia tak cukup. Kadang-kala, okay, ada hikmah kenapa diletakkan contoh macam salamiyah tu kan, ataupun yang wasal, waqaf wasal tu kan. Okay. Kalau kita wasal, okay, mungkin maknanya dia, mungkin dari sudut makna Al-Quran, dia jadi lebih jelas maknanya. Maknanya lebih clear dan lebih faham untuk kita faham dia tu lah. Macam tu.
Kalau kita berhenti bukanlah salah. Laisa huna khata fi 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 fil waqaf. Huna waqaf pada tempat tu. Okey, tapi mungkin maknanya tidak jelas. Okey. Tapi tak adalah sampai tahap dia jadi makruh ke dan sebagainya. Walakinna, okey, waqaf tidak dia sangat penting di dalam pembacaan Al-Quran itu sendiri. Okay. Waqaf pun ada banyak jenis kan. Kita ada waqaf ikhtibari, okay, waqaf kafi, waqaf apa? Waqaf ittirari, waqaf apa lagi? Intidhari, okay, waqaf ikhtiyari. Ada 4 lah. Alamat waqaf tu pun dia bukanlah dia sebenarnya okey, tapi macam saya cakap tadi, dia tidak cukup. Okay. Kena mahir dalam bahasa Arab. Okay. Nak mulakan dekat satu tempat pun kita kena tengok juga. Kat mana nak mula, kat mana nak berhenti. Okay. Faham ke setakat tu? Boleh go lagi ke? Okay, brother and sisters. Saya takut korang pun tak boleh nak go lagi. Okay. Boleh ke? Antum fahim tu? Okay. Mazhab kalam ni. Okay. Apa lagi tajuk yang saya nak tekankan ni? Okay, dalam macam saya sebut tadi, ada mungkin soalan dia katanya tentang usul qiraat pada Hafs an Asim kan. Jadi dia macam usul juga lah, atau kata asas dan kaedah dalam riwayat Hafs an Asim. Okay. Ada banyak ni sebenarnya ni, tapi saya macam nak ringkaskan saja. Okay. Dalam qiraat kita iaitu Hafs an Asim ni, kita ada 2 tariq, ada 2 jalan. Pertama dari jalan Syatibi, okay, yang diperkenalkan oleh Al-Imam Syatibi, okay, dalam matan Syatibinya. Yang ni datang zaman kemudian lah. Kemudian yang kedua daripada tariq Tayyibah, daripada jalan Tayyibah. Tariq Tayyibah ni tariq yang apa ni? Tariq Tayyibah ni pun ataupun nama lainnya tariq Jazariyah. Ada orang panggil tariq Tayyibah, ada orang panggil tariq Jazariyah. Sebenarnya benda yang sama saja. Okay. Kalau ditanyakan mungkin boleh mungkin saya akan bagi slide ni. Okay. Tak semua slide yang saya akan bagi, tapi sikit-sikit lah saya boleh bagi. Okay. Okay. Macam kataan Bismillah. Okay. Bismillah ni dari sudut Syatibi jaiz sajalah. Contoh lain macam yang paling ketara adalah mad munfasil. Okay. Lagi satu, di dalam ilmu tajwid yang kita tahu sebagai mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Okey, limadha summiya bi maddil muttasil wajib. Limadha summiya bi maddil munfasil jaiz. Limadha? Okey. Kata guru saya, dia kata mad muttasil tu kenapa dia nama dia mad wajib? Kerana okay, likullul qurra al-asharah, okay, kullul qurra al-asharah, okay, yaqra'una bi qadar bi miqdar tawassul. 10 qurra membaca dengan 4 harakat. Okey, saya clarify sekejap. Dalam hukum mad, okay, kalau saya sebut al-qasru maknanya 2 harakat. Kalau saya sebut at-tawassul 4 harakat. Kalau saya sebut al-isba' 6 harakat. Sebab itu istilah yang digunakan di dalam buku-buku ataupun karya-karya dalam bidang dalam ilmu tajwid sebenarnya. Okay. Nombor harakat ni datang kemudian. Okay. Tapi kalau kita tengok the classical one, dia orang tak guna 2, 4, 6. Dia guna al-qasru, at-tawassut dengan al-isba'. Okay. Dia macam tu. Sebab mad muttasil dibaca dengan 4 harakat pada keseluruhan qurra. Okay. Wajib pada semua qurra, okay, untuk membaca 4 harakat. Berbeza dengan mad munfasil. Okay. Limana summiya al-maddul munfasil jaizun lianna ikhtalafa al-qurra'u fi qira'ati maddul munfasil.
Ada yang baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6. Okay? Wa ba'duhum yaqra'una bil qasr wa ba'duhum yaqra'una bit tawassul wa ba'duhum yaqra'una bil isbah. Contoh saya bagi. Dalam contohnya perkataan wa ma arsalna. Okay? Ada qurra dia baca dengan 2. Wa ma arsalna, seolah-olah harakat tu hanya 2 harakat saja. Dia baca dengan 2. Ada yang baca dengan 4. Wa ma arsalna. Ada yang baca dengan 6. Okay? Yaqra'una bil isbah. Wa ma arsalna. Hakata. Okay? Kecuali ada special case di dalam beberapa perkataan di dalam Al-Quran yang membaca dengan isbah. Tapi perkataan tu bukan mat. Okay? Dia bukan dalam kedudukan mat sebenarnya. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Ahzab ayat berapa saya lupa. Al-ayah ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Hakaza naqra'u fi Hasan Asim. Walakinna fi Warsh, qira'atu Warsh, yaqra'una kalimat syai'in bil isbah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu beza. Itu beza dalam qiraat Warsh dengan Hasan Asim. Saya banyak melalut kat sini, saya suka orang kata apa, macam kaitkan satu ni dengan ni, pergi ke tempat lain, kemudian kita patah balik ke tempat yang asalnya. Saya suka macam tu, saya suka syarat. Nak bagi nampak mat munfasil tu macam mana dia punya pekerjaan, dia punya apa ni? Dia punya pekerjaan dia lah. Okey, mat muttasil dengan mat munfasil. Silap typo. Okey. Dalam mat ibdal pun sama. Mat ibdal, ada al-ibdal, sorry. Okay. Dalam ibdal pun sedikit, kalau kita lihat dalam beberapa qurra, beberapa riwayat dalam qurra, ada yang memang kebanyakannya dari sudut usulnya banyak kepada ibdal. Ada yang menggunakan kaedah tashil juga. That's right. Okay. Contoh perkataan ni lah, az-zakarain. Okay. Dia boleh baca dengan 2 wajah. Satu wajah boleh baca dengan ibdal. Ibdal tu kalau dalam qiraat Warash, qiraat Hafs, dia baca dengan tawassut sahaja. 4 harakat lah. Okay. Maksudnya az-zakarain 4 harakat cukup. Ibdal dengan 4. Ada qiraat ibdal dengan isbah. Az-zakarain. Okay. Qiraat Warash pun begitu juga kalau tak salah saya. Okay. Dan juga dia baca dengan tashil juga, begitu juga. Okay. Az-zakarain. Tashil ni macam kita baca a'jamiyyu wa arabi dalam surah Fussilat. Okay. Kaedahnya sama. Kalau bertemu 2 alif, 2 hamzah, maka hamzah yang kedua dia menjadi tashil. Okay. Dipermudahkan sebutannya. Dia macam melonggarkan sedikit sifat huruf hamzah tersebut. Dia menjadi bila kita sebut dia macam tu. Az-zakarain. Sama juga a'jamiyyu wa arabi. Sama. Okey, kaedahnya sama sahaja. Okey. Lagi ke lain. Contoh macam saktah. Okay. Saktah ni kalau kita biasa dalam Quran, ada 4 tempat saja dalam Quran yang menyebutkan tentang saktah. Okay. Pertama surah Yasin, pertama surah Al-Kahfi, kita susunan. Yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Al-Qiyamah, yang keempat surah Al-Mutaffifin. Hanya 4 sahaja dalam Quran ada saktah. Macam tu. Tetapi ini dalam Hasan Asim. Tetapi dalam qiraat Khalaf an Hamzah. Okey.
qiraat Khalaf an Hamzah. Kita ada banyak saktah. Contohnya kalau saya ambil surah apa saya nak bagi contoh. Yang paling mudah lah. Okay. Contohnya surah Ad-Duha. Perhatikan ayat yang keempat tu. Kalau saya salah tolong betulkan Kalau sini ada student DQ ke, student qiraat ke, tolong betulkan saya kalau saya salah. Dalam qiraat Khalaf an Hamzah, kalau kita baca macam biasa dalam Hafs an Asim dibaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi dalam qiraat Khalaf an Hamzah dibaca dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia banyak saktah. Okay. Ketika mana selepas sahaja sebut alif lam disaktahkan sekejap, kemudian masuk huruf Hamzah. Sebegitu. Kalau saya salah tolong betulkan Saya bukan student qiraat, tapi saya cuba untuk belajar qiraat. Kalau saya salah tolong betulkan. Okay. Kalau tidak pun boleh rujuk dalam YouTube kalau saya salah lah. Qiraat Khalaf an Hamzah ni dia ada banyak saktah. Okay. Dia banyak bermain dengan saktah dan farshul kalimah. Okay. Kalau ada bising tu abaikan je lah. Kalau ada bising ke kat belakang background suara saya, abaikan saja. Okay. Anggap saja suara saya saja ada dalam telinga antum. Okey. Contoh lain, kalau sini farqu mana dah? La ta'manna. Okey. La ta'manna. Saya nak kena buka kamera kalau saya buka. Okay. La ta'manna. Maksudnya adalah kalau kita baca la ta'manna secara biasa, okey, itu secara biasalah. Tapi dalam qiraat kita baca dengan ismam. Ismam ni, okey, ni saya baca panduan dalam Aiman Selawah juga. Ismam ni dia adalah bahasa mudah dia isyarat muncung mulut. Dia tidak ada bunyi. Ramai orang ingat ismam ni kena ada bunyi. Tak. Ismam ni dia hanya isyarat saja. Okay. Malaka la ta'manna. Dia sekadar isyarat saja. Okay. Isyarat muncung saja. Bukannya ada bunyi. Melainkan kalau kita baca dengan raum. Raum ni ataupun bahasa lain dia adalah ikhtilas. Membaca dengan sepertiga. Macam mana dengan dikatakan sepertiga daripada 1/3 daripada bunyi huruf tu. Contohnya la ta'manna. Dengar la ta'manna. Saya bunyikan huruf nun selepas manuna. Dia la ta'manuna. Okey. Tapi saya cuma bunyikan sepertiga saja. Seolah-olah macam kita tak dengar sangat pun bunyi. Bunyi apa? Bunyi nun nun dhammah kat situ. Seolah-olah macam tak ada bunyi kita dengar. Okay? Tapi kalau kita dengar betul-betul dengan teliti, la ta'manna, la ta'manuna, saya cuma bunyikan sepertiga sahaja. Kalau tengok pada gerakan mulut saya lah, dia macam tu. Dia macam tu Dia macam tu dalam ismam dan juga raum kat situ. Okay. Kemudian kita ada nakhluqukum. Okay. Ada qiraat yang baca nakhluqukum kalau tak salah saya. Okay. Ada juga yang baca alam nakhluqukum ke apa ni. Dia tak pasti ni. Okay. Sebab ni slide orang lain bukan saya punya. Okay. Kemudian perkataan firqin apa semua. Okay. Dalam qiraat, okay, kena ingat satu benda. Dalam qiraat, huruf yang paling special dalam kesemua huruf hijaiyah adalah huruf Hamzah.
Kalau kita kaji dalam semua ketujuh kiraat, okay, 7 bukan 10, saya tak sebut 10, saya sebut 7 saja. Okay. Kita akan jumpa banyak hukum-hukum ataupun usul-usul yang berkaitan dengan Hamzah. Dia macam tu. Okay. Selain daripada huruf Ra, okay, yang kita tahu dia boleh tebal, boleh nipis pada sesetengah keadaan ataupun sesetengah situasi, huruf Hamzah pun dia ada special case. Dia banyak case. Dia ada special case yang, okay, especially dalam riwayat Hafs, bukan Hafs, riwayat Khalaf an Hamzah. Okay. Khalaf an Hamzah, riwayat Warash an Nafi' dan sebagainya. Okay. Banyak yang berkaitan dengan huruf Hamzah. Okay. Dan juga ketika waqaf pada perkataan ya ataupun alif maksurah. Ya tak ada titik tu, kita panggil ya alif maksurah. Okay. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca wadduha. Okay. Jadi ketujuh kiraat ni, okay, dia ada usul mereka tersendiri. Okay. Yang ini baru dalam Hafs an Asim. Belum kita tengok kiraat lain. Okay. Sebab tu dalam soalan exam pun dia tak tanya tentang kiraat lain. Dia hanya tanya berkaitan dengan ini sahaja. Okay. Al-farqu baina tariq al-syatibiyah wa taibah. Ataupun ditanya tentang asas dan juga usul dalam kiraat Hafs an Asim sahaja. Okay. Mungkin dia akan tanya sikit sajalah, dia tak tanya banyak. Okay. Tafhamun? Okay. Fahimtum Alan? Fahimtum Alan? Isnad wa tarajih muqaddada al-i'tidad wa syubuhat. Hadihi ini tajuk yang saya boleh kata mungkin dia akan tanya berkaitan dengan apa kita kata syubhat. Apakah apa panggil syubhatnya dalam bahasa Melayu dia? Allah, saya tak datang pula dalam kotak ni. Apa tu Allah Masa Syubhat? Syubhat. Pada saya lupa. Okay. Tak apa. Lagi pun antum semua faham makna syubhat tu apa kan? Okay. Apa syubhat yang berkaitan dengan Quran yang didakwa oleh golongan orientalis? Okay. Ada yang kata qiraat ni tak tawatur. Ada yang kata sumber sumber tu datang daripada rasam mushaf dan sebagainya. Okay. Tanaqud ma'nal qiraat, inkarul bismillah, macam-macam. Okay. Ada lagi sebenarnya yang diorang cuba untuk syubhatkan. Okay. Tapi antaranya yang saya sebut tadi itulah. Okay. Ada tiga. Sekejap saya tengok. Tak boleh tahu. Okay. Dan ini adalah qiraat syadzah. Okay. Jenis-jenis qiraat syadzah ni ada 4. Yang pertama ahad, yang kedua lam yasihhu isnaduhu, yang ketiga al-mawdu' al-mukhtaliq. Ini saya tengok apa dia. Yang keempat adalah al-qiraat tafsiriyah. Qiraat tafsiriyah ni dengan arti kata lain, dia menambahkan kalimah ataupun huruf yang tak ada dalam Al-Quran. Okay. Walaupun dari sudut tafsir betul. Macam tu. Contohnya walahu akhun au ukhtun min ummin. Itu tambahan min ummin tu. Pada ayat asalnya walahu ukhtun walahun akhun au ukhtun fali kulli wahidin minhum as-sudus. Sudus ke sulus? Sudus saya. Okay. Min ummin tu tambahan saja. Walaupun dari sudut tafsir betul. Okay. Dari sudut makna tafsir, secara tafsir betul. Okay. Tetapi dari sudut bacaannya tidak tepatlah. Okay. Macam tu.
Saya banyak skip je tajuk-tajuk yang ada, okay. Tapi antum boleh je baca slide-slide yang antum ada, okay, yang antum boleh dapatkan daripada classmate korang, okay. Saya tak perlu risau sangat lah sebab boleh je, okay, minta je orang untuk korang baca sebagai ilmu lah, okay. Saya dah masa berapa minit? 45 minit ke? Sekarang 7, 10, 17. Saya sampai pukul 11 Saya lupa. Saya sampai pukul 11 Okay. So far faham ke? Kalau ada soalan boleh tanya dalam chat box. Tulis dalam chat box pun tak apa. Okay. Kalau ada soalan yang saya mampu jawab, saya jawab lah. Okay. Tajwid qiraat. Sekejap saya buka sekejap. Saya pun lupa dah nak cakap apa ni. Okay. Tapi itu yang saya bagi ni adalah permulaan lah, kita kata. Permulaan dalam ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat. Okay. Ilmu tajwid ni dia bukannya ilmu yang remeh, dia adalah basic atau kita kata fundamental dalam ulum ulumul Quran. Okay. Atau dalam ulum Quran sendiri pun, okay, dibicarakan tentang tajwid, dibicarakan tentang qiraat. Okay. Yang saya cerita tentang ahruf sab'ah dengan qiraat sab'ah. Itu penting. Okay. Itu adalah kita kata perbincangan yang satu discussion yang sangat-sangat penting di dalam memahami makna ahruf dengan makna qiraat dan apa beza dia. Okay. Kebanyakannya mereka cenderung ke arah perbezaan. Maksudnya ahruf sab'ah dengan qiraat sab'ah adalah dua entiti ataupun dua tajuk yang berbeza. Dia tak sama. Macam tu. Okay. Kebanyakannya cenderung ke arah tu. Okay. Sebab tu kalau kita lihat ahruf sab'ah tu berkaitan dengan bahasa lah yang saya sebut tadi. Qiraat tu berkaitan dengan lafaz. Okay. Ataupun tajwid dia berkaitan dengan huruf. Macam tu. Sebab tu kita ingat keyword dia. Dalam qiraat dia akan membahaskan tentang cara untuk kita sebut huruf. Sebut kalimah ataupun sebut perkataan dalam Al-Quran. Okey. Kenapa? Sebab dalam Quran pun ada banyak kalimah-kalimah yang berlainan. Okay. Contohnya surah An-Najm. Surah An-Najm. Kalau kita buka surah An-Najm, okay, pada ayat yang ke-32. Kata saya 32. Okay. Pada perkataan wa iz antum ajinnatun, pada ayat wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Perkataan ummahatikum, okey. Kalau dalam qiraat khalaf, dia membaca dengan immihatikum. Beza. Sebab tu dalam qiraat dia memang mengajarkan kepada lafaz, bukan pada huruf. Huruf itu tajwid. Okay. Sebab tu dalam silibus tajwid kita akan belajar tentang makharijul huruf wa sifatiha. Tempat keluar huruf kan ada 5. Tempat keluar huruf ada 5. Pertama al-jawf, iaitu rongga. Yang kedua asy-syafatan, iaitu dua bibir kita ni. Kemudian al-khayshum, rongga hidung kita ni kat sini. Al-khayshum pula hanya khas kepada huruf nun dan mim syaddah sahaja. Okay. Sebab tu bila kita tutup hidung, okay, sebut perkataan inna, dia tak jadi. Okay. Dia akan bunyi sumbing. Dia macam tu. Okay. Cuba buat. Okay. Bila sebut inna, okay, dia jadi. Okay. Dia jadi. Bukan sebab huruf nun. Sebab huruf nun sendiri datangnya daripada lisan. Daripada lidah.
Habis khayshum tu macam mana? Khayshum tu datang daripada huruf syaddah. Dengung. Dengung kat situ. Idgham. Kita panggil idgham. Idgham. Berdengung. Okay. Sebab tu disebut inna. Okay. Na. Huruf an. Okay. Bila sebut huruf nun, dia dekat lidah. Tapi bila sebut inna, dia dekat sini. Okay. Sebab tu dia sebut inna, tak jadi. Dia macam tu. Okay. Saya cuba bawa contoh macam saya cakap lah, supaya nak bagi faham. Okay. Macam mana satu huruf tu dia, sebab benda tajwid ni, dia more kepada praktikal. Teorinya hanya 10% je. Subjek ni, saya cerita, saya cakap, dia punya praktikal dia 80%. Teori 20%. Okay? Macam tu. Sebab dia, kita kena, musyafahah. Kita kena bertalaki depan-depan dengan guru. Okay? Guru yang betul lah, jangan cari guru yang ajar ilmu sesat pula kan. Tak boleh lah. Okay? Sebab tu ilmu tajwid dia berkaitan dengan makharijul huruf, sifatnya, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan idgham, hukum yang berkaitan dengan hukum mad asli, mad mufasil tadi. Okey. Kemudian kita juga tengok dalam hukum ra, tafkhim dengan tarqiq. Itu termasuk dalam ilmu tajwid. Okey. Yang antum dah belajar ataupun mungkin akan belajar di dalam subjek TQTD. Okey, subjek advance tilawah. Okey, advance tilawah 1 dan advance tilawah 2. Okey. Saya tak offer lah untuk ajar benda tu, tapi kalau ada orang tanya mungkin saya boleh jawab lah, insya-Allah, sebab dia benda yang sama, yang apa yang saya cerita ni. Okey, kalau kita belajar dalam subjek advance tilawah, dia benda yang sama saja. Okay, cuma dia lebih detail kepada tajwid semata-mata. Macam tu. Okay. Ada lagi ke? Tadris. Mungkin soalan dalam dalam exam lah. Okay. Dia mungkin akan tanya berkaitan dengan takrif. Takrif tolong hafal. Okay. Takrif, apa beza takrif yang ni dengan takrif tu dan sebagainya. Takrif ni boleh rujuk dalam buku teks qiraat tu lah, yang Dr. Nashwan punya tu. Yang tu. Okay. Hafal takrif tu. Takrif qiraat apa, takrif hafal tu apa, takrif apa, tariq tu apa, takrif qurra tu apa dan sebagainya. Okay. Hafal dalam tu. Okay. Soalan memang dia akan tanya juga tentang takrif. Okay. Takrif tolong hafal. Okay. Yang slide yang saya tunjuk-tunjuk ni, okay, dia tak ada juga takrifnya. Okay. Tapi takrif seedonya ambil daripada kitab muqarrar yang Dr. Nashwan punya tu lah. Okay. Berkaitan dengan qiraat. Kemudian soalan berkaitan dengan soalan yang berkaitan ma alaqatu baina ilmu tajwid, ilmu qiraat wa ilmu waqaf ibtida, contoh. Okay. Ada lain, contoh lain macam apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu fawasil, okey. Ilmu apa lagi? Saya lupa dah apa dia. Ilmu isnad, ilmu taujih, ilmu tarajim tu apa. Okey. Itu kena tengoklah apa beza antara bukan beza, apa kaitannya. Kena faham tu apa makna apa itu ilmu waqaf tidak, apa ilmu fawasil tu. Okay, ilmu isnad, ilmu tadi saya tak tunjuklah sebab dia akan cerita sangat panjang. Okay. Nak cerita malam ni memang takkan sempat. Okay. Sebab tu saya tak cerita. Antum boleh baca sendiri. Okay. Kemudian mungkin dia akan tanya berkaitan dengan asas wa qawaid ataupun usul qiraat Hafs an Asim tadi macam saya tunjuk tadi. Kemudian mungkin dia akan tanya berkaitan apa faedah ataupun apa usaha ataupun sumbangan mereka. Okay. Sumbangan a'immatul qurra ataupun sumbangan bagi ruwatul qurra. Okay. Ruwatul qurra kita ada 20 lah. Okay. Kita ada 20.
Okay? Sebab setiap seorang daripada imam dia ada 2 orang perawi macam saya sebut tadi. Okay? Dan ini dia punya formula lah. Okay? Imam Nafi' kita ada Qalun dengan Warash. Kemudian Ibnu Katsir Al-Makki kita ada Al-Bazzi dan Qumbul. Okay? Kemudian Abu Amru Al-Basri. Sepatutnya Al-Basri bukan Dimashqi sebenarnya ni. Sebenarnya Al-Basri. Okay? Saya silap tadi. Saya tarik balik Abu Amru Al-Basri, kita ada kita ada Ad-Duri dengan As-Susi. Okay? Dan juga kita ada Ibnu Amir Al-Syami, kita ada Hisham dengan Ibnu Zakwan. Kemudian kita ada Imam Asim, yang ini paling senang, Syu'bah dengan Hafs. Okay? Kemudian kita ada Imam Hamzah Az-Zayyad, kita ada 2, Khalaf dan Khalad. Yang mana Khalaf ni juga dia ada 2 orang juga perawi. Okay? Iaitu Ruwais dengan Rauh. Silap. Bukan. Ruwais dengan Rauh tu adalah Yaqub. Imam Yaqub Al-Hadrami. Okey. Ruwais dengan Rauh, Yaqub Al-Hadrami. Kalau Abu Ja'far Al-Madani, Ibnu Wardan dengan Ibnu Jammaz. Okey. Kemudian Al-Imam Ali Al-Kisai, kita ada Abul Haris dengan Ad-Duri. Kalau perasan Ad-Duri yang dekat sini, okay, Imam Ad-Duri dengan Ad-Duri kat sini, dia adalah orang yang sama. Okay. Maknanya Imam Ad-Duri ini juga berguru dengan 2 orang guru qurra yang besar, iaitu Abu Amru dan juga Al-Kisai. Okay. Mungkin dia akan tanyalah kehebatan dia sebagainya. Okay. Imam Khalaf saya lupa dah apa dia. Khalaf Ruwais dengan Rauh tu Yaqub Al-Hadrami. Ishaq dengan apa saya lupa dah. Ishaq dengan apa saya lupa. Nanti tolong seorang dia dekat cik pun saya lupa dah. Imam Khalaf Al-Ashir tu siapa perawi dia saya lupa. Ishaq dengan siapa seorang lagi saya kira. Ishaq dan Idris. Okay. Syukran Iskandar. Ishaq dan Idris. Betul. Okay. So itu 20. Okay. Perawi daripada 10 A'immatul Qur'an mereka. Okay. Ada juga saya nak. Yang ini matan Syatibi Manzumah Syatibi. Okay. Ini Manzumah Syatibi tak salah saya ni. Okay. Ni cara nak baca lah sebab tu dia ada formula-formula dekat tepi ni. Okay. Sebab bila kita baca ni, okay, kita baca ada bar kat sini, bar ni merujuk pada imam siapa dan sebagainya. Dia macam tu. Okay. Yang ni boleh baca juga dalam lain juga. Okay. Mungkin dia akan tanya tentang al-ibrah ataupun istifadah lah. Okay. Boleh baca dia orang punya tu, tapi just macam ambil istifadah, ambil faedah. Okay. Manfaat, okay, daripada A'immatul Qur'an ni. Okay. And then last quote. Sabah ni dah saya dah masuk Ahlus Sabah. Tadwinul Qira'at saya dah masuk. Tadwinul Qira'at ni saya tak pergi sangat. Okay. Sebab soalan pun tak akan tanya tentang nasya'ah. Tu kena ingat. Dalam soalan dia tak akan tanya tentang sejarah ataupun tadwin qira'at, tadwin tajwid, dia tak tanya. Okay. Mesti dia akan tanya soalan-soalan yang, kalau soalan kebat, soalan yang memerlukan untuk kita berfikir yang tak ada dalam buku. Okay. Mungkin dia akan tanya macam mana sistem qira'at ni nak berkembang kat Malaysia ke, ataupun kita kata mungkinlah macam mana orang OKU nak belajar tajwid. Okay. Ada ke kaedah yang digunakan untuk mengajar OKU tentang Al-Quran secara umum lah, okay? Dan secara khususnya mengajar Al-Quran kepada OKU tentang tajwid. Nak ajar dia orang macam mana, okay? Kita ada braille contohnya kan. Itu antara contoh-contoh soalan lah yang saya boleh saya boleh bagilah yang ada kepala otak saya sekarang ni lah. Okay?
Dan ada lagi lah soalan-soalan lain. Okay. Saya lupa dah. Kalau contoh soalan lain, saya bagi ni ada yang daripada semester lepas, 2 semester lepas, 3 semester lepas. Okay, soalan-soalan ni. Okey, ada soalan? Okey, sila-sila. Nak tulis dalam chatbox pun tak apa. Saya prefer chat dalam chatbox, senang saya nak baca. Apa beza kiraat riwayat Tariq Wajah dengan Ikhtiyar? Jap. Dia banyak tu. Dia ada banyak istilah tu. Kiraat ni lebih pada, kalau bahasa mudah, saya bagi bahasa mudah tu. Dia tengok pada takrif balik, okay, rujuk balik pada takrif. Kiraat ni lebih kepada bacaan dia sebenarnya. Okay. Kiraat. Okay. Asal daripada kataan qara'a yaqra'u. Okay. Kiraatan. Itu bacaan. Pada asal makna dia bacaan. Riwayat ni adalah satu benda yang kalau kita belajar hadis, dia sebenarnya sama je makna riwayat dalam ilmu qiraat dengan riwayat dalam ilmu hadis. Sebenarnya sama je. Okay. Pada saya, dia sama je. Okay. Sama je makna riwayat tu, iaitu perbezaan tu lah. Kemudian Tariq ni jalan. Allah, saya lupa dah makna Tariq. Sebab Tariq ni, kalau kita buka dalam buku teks tu, buku yang Dr. Nashwan tu, dia memberi ada makna apa, saya lupa dah. Tapi Tariq ini, okay, pada asasnya, okay, dalam riwayat ataupun kita dalam riwayat Qurra tu, okay, contohnya kita ambil riwayat Hasan Asim lah, senang. Okay. Riwayat Hasan Asim, kalau kita lihat macam saya sebut dalam slide tadi, dia ada dua Tariq, iaitu jalan yang kita kata bukanlah berbeza sangat pun. Kalau kita lihat dari sudut jadual, dari sudut usulnya, tidak ada perbezaan yang ketara. Okay. Mungkin perbezaan tu datang daripada anak-anak murid lepas daripada tu. Mungkin dia boleh kata macam tu. Okay. Sebab kalau kita tengok Tariq Syatibi sendiri, dia ada usul yang berlainan. Pada Hasan Asim, okay, riwayat yang sama, tapi jalan dia berlainan. Jalan Syatibi dia ikut jalan yang macam ni. Okay. Berdasarkan dia belajar daripada guru-gurunya yang sebelum. Okay. Kalau mungkin Tariq Tayyibah tu pula ataupun Tariq Jazari, mungkin Imam Jazari dia ikut guru-guru dia yang sebelum ni. Okey. Macam tu. Bahasa mudah dia apa ada? Saya pun tak reti nak ibaratkan, tapi faham lah. Okey. Wajah ni bentuk kiraat. Bentuk kiraat. Ikhtiyar ni saya tak pasti apa dia. Okay. Harapnya menjawablah soalan tu. Kalau tak menjawab, saya pun tak pasti nak jawab macam mana. Sebab sekarang pun dah 10.36. Okay. Agak letih juga sebenarnya. Boleh rujuk dalam takrif takrif dalam buku lah. Okay. Dan juga kalau kita tengok musannafat kat sini, okay, ada banyak lah dalam ilmu ni, ilmu tajwid saja ilmu tajwid sahaja. Okay. Tak ada al-muwaddah fi tajwid, at-tamhid fi ilmi tajwid. Hadha kitab yani mufid jiddan. Okay. Lepas tu kalau antum nak belajar tentang matan ataupun manzumah, okay, antum boleh tengok dua kitab ni, Matan Nuniyah dengan matan Ra'iyatul Khaqani. Okay. Ra'iyatul Khaqani sebenarnya Ra'iyah ni maksudnya nazam dia tu dia berakhir dengan huruf Ra. Tu dia. Okay. Sebab tu namanya Ra'iyah. Sama juga macam Matan Nuniyah ni. Okay. Matan Nuniyah As-Sakhawi fi Tajwid. Okay. Yang ni pun
sebenarnya dia adalah matan yang berakhir dengan huruf nun. Okay. Dan ini adalah kitab yang diguna pakai dan menjadi rujukan utama dalam bidang tajwid, bukan bidang qiraat. Qiraat dia lain. Okay. Qiraat Imam Jazari dia karang kitab lain kalau tak salah saya. Okay. Ini asas dalam ilmu tajwid. Dan kitab ini pada orang yang belajar ilmu tajwid ataupun yang nak belajar ilmu qiraat, kitab ni ibarat macam silibus sekolah rendah. Sebab matan Jazariyah adalah matan yang paling basic dalam mengenali terhadap kaedah ilmu tajwid. Dia ada 4 yang disebutkan dekat slide tu, iaitu makharij huruf, sifatnya, masail tajwidiyah, waqaf ibtida'. Keempat-empat ni disebutkan dalam matan ni. Yang saya sebut matan pada awal dulu, pada awal tadi, fakullu ma wafaqa, fakullama wafaqa wajhin nahwi kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Wasahha isnaduhu huwal Quran wa hadhihi al-arkanus salasah. Yang itu terdapat dalam ini, dalam Muqaddimah Jazariyah. Dia ada dalam tu. Kalau tak percaya, boleh download dekat Google, boleh download dia punya PDF dan tengok sendiri. Memang ada dalam tu. Okay. Alright. Setakat ni tu saja kot yang saya nak sampaikan. Okay. Ada lagi ke? Saya tak. Yang ni pun saya tak sebut sangat lah. Sama je. Okay. Satu lagi saya lupa sebelum saya habis. Last. Okay. Ilmu tajwid ni, okay. Kena tahu term ni. Saya lupa. Sebab ada soalan, dia bertanya tentang ta'rif maratib qiraah. Okay. Level of recitation. Kita ada tartil, kita ada tahqiq, kita ada hadar dengan tadwir. Susunan dia, okay, daripada yang slow kepada yang laju. Dalam kitab dia ada 4 saja sebut. 4 sebenarnya 5. Okay, 5 dia sebut. Okay, pertama tahqiq, ini paling slow. Yang kedua tartil, ini bacaan yang tengah-tengah. Bukan tengah-tengah sangat pun. Dia tartil ni dia slow juga tapi tak seslow tahqiq. Tahqiq ni dia adalah bacaan yang paling slow. Bacaan yang dia menunaikan setiap hak huruf tu. Sebut mim, ma tu tahqiq. Okay. Dia follow the makharij huruf tadi dengan sifat huruf tadi, dia sebut secara jelas dan slow. Okay. Yang ni biasa untuk orang yang baru nak mula membaca, baru nak mula belajar. Okay. Kemudian kita ada maratib tartil, kita ada martabat tadwir. Tadwir ni ma baina tartili wal hadar. Okay. Kemudian hadar ni laju. Okay. Hadar ni bacaan yang laju, tapi bacaan laju itu dia tidak menjejaskan hukum tajwid. Okay. Dan ada lagi satu bacaan, okay, namanya az-zamzamah. Okay. Bacaan ini kalau kita Google ataupun kita dengar di YouTube, nasma'u fi YouTube, okay, qira'atu zamzamah, zamzamah tu. Zamzamah kata tak saya. Okay. Nanti type lah saya lupa dah ejaan dia macam mana. Qira'atu zamzamah, dalam buku pun dia sebut, dia bacaan tu lagi laju daripada hadar. Seolah-olah kita dengar tu dia macam bercakap. Macam bercakap laju. Dia bercakap dalam keadaan yang laju. Okay. Tapi dia sedang membaca dalam keadaan yang terlampau laju. Okay. Tapi yang ni hanya dilakukan oleh professionalism saja. Okay. Begitu juga hadar, tak semua qurra ataupun tak semua orang yang boleh membaca dengan kadar hadar. Okay. Sebab hadar ni dia hanya spesialis orang-orang dia tertentu saja yang dah lama bergelumar dalam bidang Quran, dia dah biasa sangat telah baca, jadi dia boleh baca dengan kadar yang laju. Macam mana nak jawab soalan alaqah? Contoh alaqah ilmu tajwid dengan qiraat. Yang ni kalau tanya saya, okay, kalau soalan tu datang dekat depan mata saya, dalam paper sheet, dalam answer sheet, saya akan jawab secara jadual.
Saya tak suka buat karangan. Saya suka buat jadual. Okay. Mungkin setengah orang dia macam, oh, kena buat karangan apa semua kan. Pada saya, okay, kalau kita tak ada idea, ataupun bukan tak ada idea, kita tak ada idea nak mengarang ayat, senang cerita buat jadual. Buat table, okay, ilmu tajwid dengan ilmu qiraat, ataupun ilmu waqaf tidak dengan ilmu qiraat. Sebenarnya akan beza dia. Pada saya, pada hemat saya, begitu pun dah cukup dah sebenarnya. Kalau kata soalan tu dia ada dalam berapa markah contohnya, dia berada pada soalan yang kedua, biasanya dia akan bagi dalam 3 ke 4 markah, buat je dalam jadual. Okay. Sebab kita nak nampakkan beza antara qiraat dengan tajwid. Okay. Sebenarnya bukan beza, sebenarnya kita kata dia adalah alaqah. Okay. Apa kaitan? Okay. Apa kaitan antara ilmu tajwid ataupun ilmu-ilmu lain dengan ilmu qiraat? Ada macam tu. Okay. Maratib qiraat, okay. Al-lahnul khafi, al-lahnul jali, yang ni pun kena hafal. Okay. Rasanya dalam kitab tu kot. Lahnul khafi ni kesalahan yang besar yang menyebabkan boleh mengubah makna. Okay. Kalau sengaja buat berdosa. Khafi pula, itu lahnul jali. Lahnul jali itu yang mengubah makna. Okay. Lahnul khafi ni yang tak berubah makna. Dia berubah hanya sekadar sifat saja. Okay. Dia tidak mengubah makna secara total. Okay. Kemudian ilmu rasam wal dhabtu. Okay. Ada banyak lah. Yang ni saya tak cerita sangat. Kalau nak boleh saya akan bagi dekat Iskandar boleh share lah dalam grup tu. Okay. Boleh share slide. Okay, saya bagi tak semualah. Okay. Ada dah sikit-sikit saya bagi. Okay. Apa beza alaqah? Apa beza alaqah dengan farqu? Kalau soalan yang tanya alaqah, kita kena mengaitkan. Kalau farqu ni lebih pada macam kita kena cari beza qiraat dengan tajwid. Tapi soalan dia takkan, kalau soalan tu pada hemat saya, okay, sekejap, alaqah dengan farqu. Farqu ni lebih kepada kita mencari beza. Beza contohnya, beza antara arus sabah dengan qiraat sabah. Sebab memang dia berlainan. Kalau alaqah ni dia akan ada persamaan. Banyak lebih pada macam persamaan dah sebegitu. Okay. Alaqah ni. Okay. Sebab dia kita kena kaitkan dengan beberapa ilmu yang dimention. Betul. Okay. So kalau farqu, kita menyatakan perbezaan. Sebab dua benda, okay, yang dia akan ditanya, kalau ditanya tentang farqu, mesti akan ada perbezaan. Okay. Mungkin ada dari sudut lain dia sama, tapi ada sudut lain banyaknya berbeza. Itu farqu. Tapi kalau alaqah lebih kepada kita mengaitkan sesuatu ilmu tu dengan ilmu yang lain. Okay. Itu. Ada soalan lain? Sebelum saya end kat sini, dah 10.46. Yang pertama hafal ta'rif, okay, saya sebut tadi. Yang kedua baca alaqah. Yang ketiga ni tolong baca juga ahrus sabah dengan qiraat sabah. Okay, macam saya pula yang bagi hint soalan kan, tapi bukan saya tak tahu. Sebab Dr. Nashwan biasa dia akan bagi juga hint lah, walaupun sikit. Okay. Beza riwayat Hafs dari Tariq Syatibi dengan Tariq Taibah. Okay. Kemudian kalau soalan yang memerlukan kita untuk berfikir ataupun yang berkaitan dengan realiti qiraat dalam masyarakat, mungkin dia akan tanya berkenaan dengan macam mana kita nak islahkan, okay, ataupun kita nak perbaiki, okay, manhaj ta'lim Quran pada zaman sekarang. Contohlah. Ataupun mungkin macam saya bagi tadi pasal dengan OKU, macam mana
kaedah yang digunakan untuk mengajar orang OKU tentang Al-Quran. Okay? Sebab subjek ni pun dia specifically berkaitan dengan bacaan Al-Quran itu sendiri. Okay? Dari sudut tajwid, dari sudut qiraat secara khasnya. Okay. Atakib bihadzal qadar. Okay. So pesan terakhir dia, okay, jaga Quran. Okay. Sebab Quran ni satu-satunya kitab ataupun buku yang dapat selamatkan kita. Okay. Dan jadilah orang yang mahir dalam Al-Quran. Sebab Nabi sebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, okay, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Okay. Itu the highest level, kita kata, the highest ranking of the orang yang belajar Quran. Okay. Orang yang mahir ni, okay, bukan sekadar dia mahir dengan ilmu dengan ulum Quran semata-mata, tidak. Bukan tu sahaja. Okay. Tapi ia juga berkaitan dengan bacaan. Okay. Bacaan berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, berkaitan dengan usulnya, berkaitan dengan tafsirnya, berkaitan dengan tahlilnya, sebagainya, ijaznya, sebagainya. Okay. Itu yang dikata mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Okay. Dan Nabi sebut juga, kalaulah orang yang baca Quran tu dia tersekat-sekat. Okay. Baca pun sekat-sekat, baca pun tak lancar. Okay. Tapi dia ada usaha untuk baca Quran. Okay. Walaupun pada sebutan dia tak lancar pun. Dia tak lancar dan dia tak mahir pun dalam Al-Quran. Dia bukan tak mahir, dia belum lagi mendapatkan ilmu dalam Al-Quran lah. Okay. Dia mungkin tak mahir lagi dalam bidang-bidang yang lain. Okay. Tapi dia cuba untuk membaca Al-Quran. Dia cuba untuk memahami Al-Quran. Maka dia dapat 2 pahala. Okay. Wa ta'am fihi walahu syakun wa fihi syakun ke walahu syakun, okay, lahu ajran. Okay. Ada dua ganjaran pada dia. Satu ganjaran dia baca Al-Quran. Satu lagi ganjaran dia usaha untuk baca dan tadabbur serta memahami Al-Quran. Jadi jadikan Quran anda sebagai sahabat. Okay. Jangan hanya sekadar simpan dekat kita punya rak, okay, tapi tak baca. Okay. Terugilah sebenarnya. Lagi-lagi kita sebagai Quran Sunnah, okay, ambil masa 20 minit sahaja pun tak apa dah kita baca Quran. Okay. At least baca satu hizib pun tak apa dah. Okay. Satu hizib sama dengan 4 makra. Okay. Satu juzuk ada 8 makra, 2 hizib. Okay. Satu hizib bersamaan dengan 4 makra. Dan 4 makra itu ambil masa sekadar 20 minit saja. Ambil 20 minit saja tak apa dah. Okay. Ambil lah masa yang lapang, baca Quran. Kalau ada masa lebih, bacalah. Tak ada masalah. Silakan. Okay. Tapi kalau sibuk sangat dengan urusan dunia yang tak habis-habis, pergilah baca Quran at least 20 minit. Okay. Kalau dapat masa timing lepas maghrib pun tak pun. Okay. Sebab itu ada timing yang paling sedap untuk kita nak beribadah. Antara maghrib dan Aisyah. Okay. Maka jadikan Quran sebagai sahabat kita. Maka bacalah Quran at least lah, walaupun 20 minit sahaja. Walaupun sekadar satu hizib saja. Okay. Kalau malas sangat baca satu makra pun tak apa dah. Okay. At least kita ada masa dengan Quran walaupun sekejap. Okay. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Allahumma salli wa sallim wa afdhus salawati ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته brother. شكرا جزيلا. Now we will proceed with question and answer session. If you have any questions or concerns, you are welcome to open your camera and voice out your question, or you can just type it in the chat box.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا brother. Now we will proceed with question and answer